Kawan, tak sangka sungguh ramai juga peminat kuih asidah dan juga kuih suji ni. Kalau awak semua memang mencari hidangan tradisi Pekan dan juga negeri Pahang ni, apa kata kita berkumpul ramai-ramai di Bandar Pekan minggu depan. Bermula hari Khamis sehinggalah hari Sabtu, kita ada acara yang dianjurkan oleh Fama. Mari ramai-ramai kita berkumpul weh. Sedapnya, macam-macam kek ada ni, macam-macam makanan ada. Tapi kalau awak nak beli macam-macam jenis lagi makanan ataupun barang-barang mentah yang segar, yang cantik-cantik, apa kata datang ke Karnival Agro Madani yang akan berlangsung dekat tapak Pasar Tani Kekal ni, yang akan berlangsung pada 23 hari bulan sampai 25 hari bulan Oktober. Kawan, nak jumpa awak kat sini. Datang lewat, datang pagi. Pagi betul, tadi tak ada highlight blog tadi. Nampak kau dah kena belebay dah tu. Di sinilah nanti akan berlangsungnya Karnival Agro Madani. Jom kita jalan-jalan weh. Kau rupanya. Ni geng lama kawan ni. Geng lama kawan. Dulu dia selalu datang Kuala Lumpur ikut kawan. Masa muda-muda dulu ya. Sekarang muda lagi. Sekarang muda sangat. Jering ni dah rebus pun ada ni ha. Makan je lah dengan kelapa dia dah beri sekali. Berapa sebungkus? RM5. Nak dua? Petai pun ada bergaya-gaya. Kemai banyak ni ha. Inilah dia keunikan Pekansari dekat Pekan ni ya. Awak mau tak pernah pergi Pekansari? Kacang kau ni. Buah belanja kita kebak weh hari ni weh. Kamu kalau datang Pekansari. Hari Sabtu sokmo ada sini tak? Ada sokmo. Bestnya Pekansari dekat Pekan ni sebab dia ada usahawan-usahawan ataupun petani-petani, farmer semua kan. Macam ni nak jagung segar. Ada belaka. Macam ni selonggok ni kira lagu mana? RM10. Nampak isi jagung kemai lawa ni. Memang tanah dia Pekan ke? Ini baru Pekansari weh. Belum lagi Karnival Agro Madani nanti ya. Macam-macam benda dijual katanya. Kau bagi saya ni ke? Ya. Okey, terima kasih banyak. Kan jumpa paku rawan. Ni kan. Ini paku rawan. Nak masuk benda sedap ni? Kangkung belacan je? Kalau buat kuah-kuah macam santan ke apa? Lemak putih. Sedapnya weh. Sedapnya. Ada sokmo ke ni? Ya. Bunganya tak? Pasal lawanya. Kunyit dia. Pokok sendiri kita bawah gali semalam. Lawa. Tanah sendiri. Ni. Siapa nak menanam? Tanam. Boleh. Berapa sikat ni? RM3. Tanah benda. Bukan nak khabar benda lah weh. Kawan berada di Pasar Tani ni pun kau dah jakut sangat dah. Macam-macam benda dah. Semua benda kau rasa kau nak angkut bawa balik ke rumah. Itik telur ada, ayah ada, macam-macam benda. Ini belum lagi hari kejadian, iaitu hari Karnival Agro Madani. Kawan mencari-cari juga kok ada ayam warna-warni. Teringin nak bawa balik seekor dua. Awak tolonglah share video ni banyak-banyak biar ramai orang tahu. Tak kisahlah dari pelosok mana pun dalam negeri Pahang ke luar Pahang ke. Mari ramai-ramai kita meriahkan Bandar Pekan kita pada hari kejadian nanti. Macam-macam ada. Bukan setakat makanan. Nak beli benih-benih pokok. Anak-anak pokok 5. Ada pokok bunga kertas. Macam-macam ada kat sini. 23, 24, 25 bulan ni lebih banyak lagi barang yang akan dijual dekat sini. Yang penting awak tu kena mari sini. Jangan khabar je. Jangan tak datang. Ya? Datang. Jangan lupa ya, pada 23, 24 dan 25 hari bulan kita ada Karnival Agro Madani dekat sini, dekat Pasar Tani Kekal dekat Pekan ni. Dan macam-macam benda yang telah pun dirancang untuk awak nak jumpa kah? Mari. Tak sabarnya kawan nak berjumpa dengan awak pada hari kejadian, iaitu Karnival Agro Madani. Macam-macam hadiah istimewa menanti anda semua. Dan juga anda boleh screenshot. Ini dia atur cara ataupun program-program yang sedang dirancang. Antaranya ada wayang pacak pada 24 hari bulan malam. Kita jumpa dekat sana nanti ya.